Yeay. Oh. Mati no. Okay. Ush. Adik mati. Hah? Kau. Ya, main sini kau. Oh, tak kena. Oh my god. Mana kau? Oi, tembak saibok. Abang. Apa kena tembak saibok? Oh, kita makan tadi tu Yelah. Tembak ke mana lagi? Ni oh. Abang belasah orang ni. Lama tak kena. Alah, macam mana ni? Ish, memang kau asam. Asal skrin abang lag sangat? Nampak pindung pula dia. Mati tu. Mana adik? Apa tak apa abang kena? Abang tak nampak adik macam mana. Kalau pergi kat tengah-tengah, habis kita. Abang dapat ke ninja balik lah. Ada kat tengah-tengah ni. Dia ke tengah-tengah apa ni? Ada nampak lah abang. Abang kena belas dengan orang lain. Kena belas dengan orang lain? Abang tengah terbenung ada lah? Tak kena. Asal ada orang macam campur? Apa nampak Tak. Kau buat apa? Abang tengah tukar karakter. Kau asam orang ni. Nampak kita lah orang yang masuk campur tu. Tahulah aku terbenung. Ada berapa kill Aku tak tahu macam mana cara nak 30 ke ni adik 11 ke 10 aku tak tahu. Abang sekarang ni kau siapa ni? Abang sekarang sama ada 29 kill atau 30 kill. Kalau adik 11 atau 10 kot. Tu adik 11 atau 10. Ya aku tak tahulah macam tu total kills. Maksudnya berapa kills ke? Kills dibunuh. Macam mana aku tak faham. Macam mana cara nak cakap ni 30 ke 9? Ini gampang. Thanks. Apa yang thanks? Kau jangan cakap thanks. Asam tu. Lag tu lah, abang tak nampak. Dia ni pukul abang. Dia cakap thanks. OMG stop. Stop lah. Ada apa kena kubur? Tahu dah. Stop. Zainab. Zainab. Oh my god. Siapa belas aku ni? Tak khas Tak. Awak nak belas Znet tu. Dia dah mati lah. Tak, maksudnya dalam mati. Biasa. Ya Allah. Salah ada message ni. Kenapa skin abang macam ni? Abang tak nampak, abang tak fokus. Dua belas abang. Itulah aku belasan Zainab lagi.
Hitam. Planting aku. Wih, tengok ni dinding ni, wih. Sama bercorak. ZNet dah keluar ke? Oh, belum. Powernya adik. Entah, aku tak pasti ke. Bang, masa sekolah I dah terror, wih. I dah pandai sikit. Tapi tu lah, adik baru 11, 10. So, atau apa yang I paling pandai dalam ni? Itu Ella. Lompat. Oi, siapa belas? Oh, mamak tu. Kenapa, bang? Main dia. Bau nak elak. Bau nak elak. Bau nak. Ya Allah. Hehe, aku dah nampak. Mana kau Pak Salah. Select, nampak kan? Masih. Ha? Saya tu kena action adik ke? Tak. Nama dia apa? Tak, nama dia pelik. Camomi. Nama dia Camomi. Susah lah, lag. Tak suka lah yang final ni. Tak payahlah aku tak ada pasal dengan kau lah Coburn. Kepala apa terpelating? Widih. Kacau lah. Diorang tu semua kuat gila. Aku tak tahu macam mana diorang, skill diorang. Tak guna. Ya. Dia laju gila. Macam mana boleh? Dah aku tak faham macam mana. Aduh, tak faham. Ajar saya. Tak payah. Saya tak nak dia ajar. Tu dapat. Ai. Oh, tak. Mirong, kau yang cakap pasal dengan aku tadi. Macam ni? Dia lompat ke apa? Tak faham lah. Mati. Tak faham macam mana dia orang ni. Tak faham. Woi, Pak Kais. Itu aku punya. Apa nak kill juga? Aku tak nak. Aku kena banyak kill. Alah. Alamak, tak. Apa tak nak gaduh dengan kuat-kuat. Apa nak gaduh nak gaduh macam adik lah.
Tu adik nak mati tu. Nak bunuh adik. Jangan. Tak dapat. Dapat ah. Kau ni. Mana aku tahu. Uish. Aduh, hiu hunter kuat sangat. Macam mana hiu hunter ni boleh? Uish. Kau tak pasang. Matilah. Hiu hunter memang tak bagi chance. Sekejap. Apa suka dia ninja tapi hiu hunter ni kuat. Tak apa. Guna dulu. Lagi sikit nak merah. Sempat Yang Fin Zai. Tembak adik pula. Dia mari sini kau pakai. Aku berasa. Dah mati dia pun kau. Nanti sini. Masalahnya laju sangat lah yang hiu hunter ni. Aku tak faham lah. Dah lah handphone abang ni lag. Ambil kau. Kena juga. Dia boleh bangun balik. Kejap je bangun. Aku nak bangun pun payah. Kau bangun cuma kejap. Tak sanggup turun merah. Sekejap. Boleh masuk kuat juga. Kuat. Aku tak tahu. Kuat. Tak ada kuat mana pun. Aku tak pasti. Sekejap. Siapa yang saya pasal dengan aku dia tadi? Ni ya. Tapi aku je pasal dengan dia. Masa dia serang aku tu weh. Aduh, macam mana nak kalahkan hiu hunter Aku pernah kalahkan hiu hunter tapi itu yang tak ada skill lah. Aduh, macam mana nak kalahkan ni? Susah tu. Okay, peluang. Cepat je bangun. Mati. Cuba pakai hiu hunter sekejap. Tapi hiu hunter ni aku rasa tak kuat. Entah, tapi dia boleh serang time kita tengah jatuh. Jatuh. Ni lah saya pasal dengan aku tadi. Macam mana? Tak boleh suruh jauh. Oi, kau teleport macam mana tu? Dia bukan hero hunter. Ni strongest hero. Tu yang Faizal tu. Asyik kacau aku dia tadi. Macam mana kau boleh tangkap? Tak bosan ke hidup kau? Salah. Macam mana boleh tangkap? Nah, adik. Alamak, artis ni pula. Tak sempat lagi ni. Tu adik. Adik. Adik pakai apa?
Dia pakai apa? Song Zero Hai Faiza ni ajak lawan lagi lah. Tapi aku boleh lawan kau pun. Aduh, macam mana nak lawan dia ni? Susah tu nak lawan yang ni, yang kuda kepang ni. Layang aku. Oh, layang. Abang, terima kasih. Yelah, adik. Ay, dah dapat kursi. Woi, serius sponge. Mana adik Tapi kacau lah. Aduh. Sekarang ni. Masuk air belasah dekat budak tu. Tak faham lah diorang ni. Ni kau. Ya Allah, air terbasi. Abang, dia yang guna kuasa adik tu. Tok ni. Abang, taklah. Adik dah belasah dia guna adik punya om ni. Terima kasih. Abang melayang lagi. Kau hacap tu. Kau asam Sekarang air tu. dah belasah dia. Tak tahulah dia orang tu. Ada belasah dia berhabis-habisan. Pakai fizik lah dia. Ya, mama. Mak tu adik. Adik. Ya, mana? Belakang kau. Alamak, kena belasang Znet lagi. Ambil. Like sikit je kat dia. Tak payahlah. Aku tengah penat ni. Tak payah. Kau tengah penat. Kau biar je lah bagi aku mat dulu rasa kau. Kau guna kuasa apa? Hugh Hunter. Ouch. Oh, aku tahu kau guna apa. Kau guna multi artis kan? Aku guna serious smart. Oh. Kenapa Strongest aku hero guna lah. apa cik dengan show? Oh, strongest hero lah. Haa. Kan cakap adik guna serious smart. Ish, tak nampak. Au. Oh ni. Oh. Tak payah. Au, au, au. Tak payah. Mati. Dah mati eh? Ambil tau. Kau kacau aku tidur lagi. Habis 9 awal. Aku dah lama kan tadi. Aku tengah penat ini dah guna Omni kat dia tu. Main game mana penat, dik? Kecuali kalau ada main game sampai tak tidur-tidur langsung. Ha, sekarang dah lama tak adik? Masa apa mana? Tahu adik ke mana sekarang ni? Dekat tempat tadi tu lah.
Masalahnya abang tak ingat kat mana. Cari ujung-ujung lah kan. Cari kat tepi-tepi. Yelah cari tepi-tepi. Okey baik tahu. Jangan main-main tau. Apa? Apa? Alamak, jumpa dengan orang ni. Tak apa. Alamak. Nyawa dia sikit. Tak, itu kan yang kau beri. Ya, tapi dia susah nak lawan. Walaupun nyawa dia sikit. Susah nak lawan. Aku tak tahu macam nak lawan dia ni. Susah pun nak lawan dia. Mesti yang Mako tadi tu dah dia dah takut dia dengan adik sebab tadi I buat Omni. Tak takut ah. Sekarang macam adik. Mana adik? Alah adik tadi peluang untuk abang bunuh dia tapi tak tahulah. Bukan peluang sebab dia kuat sangat. Itu lah. Mana? Mana adik? Apa tak nampak adik? Oh, betul lah. Mana? Kau kata. Memang tak nampak aku kat tepi dinding. Sekarang dah malam gelap. Okay? Tak. Malam gelap tapi tetap boleh nampak sebenarnya. Alah, kau memang cari pasal Lah, itu Ashley lah. Oi, kau nak cari pasal. Cari pasal lah. Tapi aku kalah juga. Apalah. Kau tu tak cari adik kat sini. Dekat tempat yang ada lubang tu. Masa abang tengah kena lasang. Hai, abang. Itulah. Beri Hero Hunter kan cari lemah. Tak, dia Hero Hunter kot. Ini kau beri. Oh, nah. Cari adik dekat lubang tu. Lubang apa? jangan tengok. Mana lubang apa? Oh, tu. Yang tu. Adik kat situ sekarang. Oh, situ adik kot. Itulah adik. Sebab nampak ada warna kelabu. Mati oh. Dah aku nak rehat balik. Dah 2 kali I buat Omni weh. Satu dekat Caci tu. Yang kedua dekat abang. Hebat juga masuk Omni tu. Tak faham macam mana orang boleh kuat gila guna Hero Hunter. Dia ni guna monster form ke apa? Dah, aku tak nak mati dah. Tak nak mati. Tidak. Aku tak nak.
juga. Kena belasah. Tak datang ke abang. Ni kau. Kau guna apa? Kita memang lemah adik. Aku selamatkan Fawaz. Ya, salah orang. Woi, please lah give me chance. Dia guna kuasa apa tu? Kuasa A ke? Tak faham lah. Kuasa ni. Mana aku tahu. Yes, because dummy dah pilihan abang. Pertama kali I belasah, kau beri guna Omni. I dah terlalu stres dan I mahu membalas dendam kepada semua sekalinya. Kau beri pun I dah belasah. Tak pecah kau. Ayo. Bang, stop! Save me away! Save me away! Save me away! Don't kill him. Why?
Dah cukup. Cukup video.